Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita ada klinik bola jaring untuk cawangan Gombak. So ini pembukaan untuk klinik kami, Raptors Netball Academy. So hari ni kita berada di Gombak. Betul-betul di Gombak, betul-betul kat area Gombak lah, kat area Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia. Betul-betul bersebelahan dengan court lah. So ini so far, ni Dewan Kebajikan. So klinik hari ni memang dah lama sangat. Tak mula ramai. So far alhamdulillah, kehadiran sangat membanggakan. Untuk kategori bawah 15 tahun, yang ini untuk underage lah. So adik-adik ni untuk underage. Budak ni nak ikut pergi daddy kerja, tengok ini jam lah dia nak pau, nak roti lah, lapar lah, apalah kan, budak ini aduh masalah ni. Sekejap lagi ada sesi briefing. Aku dah ambil mic ni. Mic ni sebenarnya pair dia dekat speaker lagi satu, bukan speaker ni lah. So bila jadi sini, so kita ada dua speaker. So ini speaker mic dia dekat office. Yang ni dia punya speaker dekat office. Memang cantik. Terpaksa lah lepas ni mengeluarkan suara-suara jantan. Alhamdulillah, pendaftaran nampak menggalakkan. Kita dah closing untuk pendaftaran. Terima kasih orang Gombak yang support Raptors Netball Academy. Hari ni memang berebut-rebut orang nak daftarkan anak. Terima kasih. Bila selesai kita punya program klinik, inilah rutin setiap minggu.